Selalu tak korang kena dengan selalu tak korang stres dengan orang sekeliling korang yang selalu buat korang marah? Kita bekerja ni memang akan benda semua tak perfect dan semua bukan smooth. Right, especially bila orang sekeliling kita akan selalu buat kita marah. Kerja kita tak siap, dia nak buat kita marah lagi. Kerja dia pun tak siap, dia pun marah. So dua-dua marah, so apa jadi? Meletuplah office tu kan. So kadang-kadang task tu yang kita bagi kat dia, dia tak faham apa nak buat. So of course dia tak boleh nak deliver apa yang kita harapkan. So of course kita akan jadi marah. Jadi apa yang Teacher Isma buat adalah Teacher Isma akan sentiasa mengajar mereka sampai mereka faham. Walaupun dia akan membuatkan kita rasa penat, tapi at least apa yang kita ajar tu membuatkan dia faham dan long term dia orang akan senang buat kerja dia dengan smooth. Tak adalah kita akan marah sentiasa bila kerja tu tak betul-betul, sebab mereka pun tak tahu apa yang betul. So kita kena guide dia untuk jadi betul. Jom komen dan like.